So, hai, nama aku Fatih. Panggil aku Net. Dah lama rasa macam tak buat vlog kan. So, hari ni aku nak buat vlog lah. Aku nak pergi Jakarta ni. Sebab aku ada kerja sikit kat Jakarta. Tapi tak lama lah. Mungkin dalam 2 hari macam tu. And then aku balik lah. So, sekarang ni kat KLIA 1. Flight aku pukul 9.55. Tapi kena delay 10.40. So, dah sampai awal kan. So, kita lepak-lepak dulu kat mana-mana. And then, buatlah apa-apa kerja yang ada. Lepas tu, tunggulah flight tu nak terbang nanti. So, sekarang ni nak maghrib. Jadi kita solat maghrib dulu, jamak terus dengan isyak and then check in. Untuk korang yang tengok video ni, jangan lupa follow, like, lepas tu subscribe, lepas tu apa benda lah, semualah. Okay. Sebabkan aku pergi tak lama, jadi aku bawa satu bag ni je. Backpack je, bawa baju beberapa je, tak banyak pun. So alalang tu kita outfit check sikit lah. Sebabkan aku pergi seorang kan, bukan bawa family. So ini adalah outfit aku. Aku bawa satu sling bag dan juga bawa backpack. Yang ni daripada Bag Smart. Lepas tu pakai baju daripada Uniqlo. And aku pakai seluar, tak tahu lah, seluar poket kot. Seluar TikTok je. Lepas tu pakai ni, crop. Stokin ada dalam bag. Nanti lepas solat aku pakai lah. Untuk KLIA 1 ni, kalau aku nak solat, surau favourite aku adalah surau yang dekat sama tingkat dengan arrival punya tingkat. So kalau korang daripada parking B kan, korang boleh naik je escalator, satu escalator, and then korang boleh pergi kat situ. Itu ada klinik, okey. Lepas tu belakang tu dia ada surau. Dan juga dia ada tandas. Jadi kalau korang nak pergi buang hajat ke, and kalau korang nak pergi solat ke, bagi aku situ selesa. Cuma kecil sikit lah dia punya surau tu. Tapi bagi aku selesa sebab tak ramai orang yang tahu. Dan kalau korang macam tu nak tenang buang air kan, korang naik je tangga tu, lepas tu korang boleh pergi kat belakang ni. Sana. Okey, atas tu. Pergi situ. Situ nak buang lama-lama tak ada halnya lah. Tak ada orang ketuk punya. Kecuali yang tu. So, dah check in, tiket dah dapat, masuk terus nak buat apa kat sini pun kan, seorang bukannya dengan member. Jadi terus bawah je lah. Hari ni aku naik Batik Air tau. Selalunya kalau aku naik Batik Air, aku kena naik kereta api pergi dekat another terminal. Tapi hari ni punya plane tak payah. Itu yang aku seronok tu. So tak payah jalan jauh, kat depan ni je. Masuk tadi, lepas tu terus ke situ. Selalunya aku akan cari dulu kat mana aku punya gate. Ini aku akan stay situ dalam 10 ke 20 minit. Lepas tu baru aku jalan-jalan kalau ada masa. Disebabkan aku masuk pun awal 2 jam setengah daripada flight aku. Jadi aku lepak kat sini. Aku akan buat kerja aku, iaitu buat schedule video untuk 2 hari punya. Satu hari 10 video. Aku akan buat schedule video untuk 2 hari. Aku dah edit semua video, cuma tinggal nak upload je. Siap pun 20 video untuk 2 hari schedule. Tengok ni semua schedule untuk 2 hari punya. Satu hari 10 video. So okey lah. So aku boleh dah buat kerja dengan tenang kat sana nanti. So apa lagi, jom kita siap-siap lah nak masuk dekat boarding punya gate. Pakai stokin lah. Best lah bag ni. Bag ni dia banyak sangat dia punya poket tau. Poket depan satu, poket tepi, poketnya besar ni Lepas tu poket atas pun ada. Kat tepi ni untuk air. Kat tepi ni dia ada zip juga. Dekat belakang ni pun ada satu, boleh tekan laptop. Dekat ni belakang ni pun ada poket rahsia dia. Ini adalah bag yang paling sesuai untuk kalau korang nak bawa pergi travel lah. Tak kisahlah kalau korang nak bawa pergi travel kerja ke, ataupun kalau nak bawa travel untuk bercuti ke, sebab dia banyak sangat poket sampai kadang-kadang lupa letak kat mana. Stokin dah pakai, pergi toilet. Benda ni tak wajib pun, tapi aku selesa buat macam tu. So masuk dalam flight tak adalah rasa malu bila cakap dengan orang. Orang bawah tengah tunggu nak masuk flight je, kita pakailah sweater. Dalam flight memanglah dia akan panas sekejap, 10 ke 20 minit sebelum dia terbang tu kan. Tapi lepas tu sejuk. Aku tak tahan sejuk, sebab tu aku pakai stokin, pakai sweater, tak payah zip keluar Tu ni ada ruang menunggu dia. Dan aku pun tengah menyaksikan aku punya flight baru nak sampai. Aku punya kapal terbang tu nampak, baru nak datang. So makanan pun diorang belum loading lagi, luggage pun diorang belum loading lagi. So ambil masa lama lagi lah untuk nak terbang. Sebabkan aku duduk belakang sekali, tak apalah, kita jadi orang yang last. Finally betul-betul belakang ke. So safely landed, Alhamdulillah, dekat Jakarta. Agak cloudy sikit tadi dia punya flight. Dan alamak, kena jalan. Okay lah. So lepas ni nak keluar dulu. Lepas tu aku akan tunjukkan lah airport Jakarta macam mana kan, sikit-sikit Tapi tengah malam By the way kan, aku record video ni aku gunakan DJI Osmo Nano. Dan ni kamera aku macam ni, nampak?
Kau rasa nampak kot, kecil je. Lepas tu aku sebenarnya tak pegang pun apa-apa tripod. Mikrofon DJI juga yang aku gunakan ni untuk aku record suara. Sebab kalau record direct boleh, tapi aku rasa macam mungkin dia punya suara tu akan takas keliling. So bila video bercakap macam ni kan, tak berapa dengar sangat. Yang ni DJI Mic Mini. By the way, kalau korang pergi Indonesia kan, korang kena isi satu form tau. Korang boleh scan, ada QR yang ada dekat sekeliling ni. Lepas tu nanti korang akan dapat QR ni, korang kena tunjukkan dekat immigration masa korang nak keluar. So kalau korang bawa luggage, korang kena ambil luggage kat sini ya. Ini adalah kawasan untuk ambil luggage, ada banyak tray. So korang boleh ikutlah tray mana. Macam aku tak bawa luggage hari ni, so aku direct terus keluar. Okay, airport dekat Jakarta ni tak tahulah berapa kan, tapi aku suka yang Terminal 3 punya. Sebab kat Terminal 3 ni, kalau korang keluar je, korang boleh terus pergi ke kanan. Okay, korang pergi sampai hujung, sampai kat hujung macam ni, korang naik tangga. Yeah, Capsule Hotel. Jom check in. So ini rate dia, 6 jam ada, 9 jam ada, 1 malam ada. Macam aku akan ambil 9 jam lah sebab nak tidur lama sikit. So lepas check in, dapat kad. Kad ni untuk nak tap. Ni bilik-bilik dia. Bukan bilik lah, capsule dia. Sana ada juga, ada bilik juga kalau korang nak bilik, kalau macam korang family kan. Okay, so benda first korang kena pergi lepas dapat kad ni. Ini bilik air perempuan, bilik air lelaki sana. Kita jenguk sikit bilik air lelaki. Tandas, bilik air untuk mandi. Sabun dia ada bagi, tapi aku guna sabun sendiri. Okay, so kita cari locker. Okay, so tap je. Buka. Dalam ni ada towel, ada slipper. Slipper ambil towel. Slipper aku ni, dari pula dia. Tak kat dalam. Pakai slipper yang dia bagi dan cari kapsul. Mana yang aku kena tidur malam ni? 305, 401. Okey, sini. Dulu aku kena tidur kat atas ni, 301. Hari ni dapat 305. Sorry orang bawah. Macam masuk keranda. So inilah bilik dia. Dia ada untuk tukar lampu ni. Wow. Putih dah. Okay, insert card dulu kat sini. Okay. So inilah dia. Tapi kalau macam family, korang boleh ambil yang biliknya. Macam aku solo kan. So aku ambil yang kapsul ni lah. Ataupun keranda. Okay lah guys. Tu je. Mari tidur. Tutup lampu dulu. Bye. Kau nampak tak tu? LRT dia. Yang tu aku akan naik nanti. Tak tahulah dia punya stesen macam mana. Aku kena study dulu. Mungkin aku akan tanya lokal dulu. Ataupun aku akan Google dulu ke, ChatGPT dulu ke untuk nak tahu route mana yang aku kena lalu untuk nak pergi ke Bekasi. Okay, kalau kan aku boleh naik bas je daripada yang hujung sini. Aku kena pergi hujung sebelah kiri sana untuk naik bas. Kali ni aku nak guna mode transportation yang lain. Aku tak nak gunakan bas dah. Aku nak gunakan LRT pula. So kena study dulu lah. Makan A&W je guys. Sebab aku malah nak fikir. Dan aku sebenarnya trauma dengan makanan-makanan kat Indonesia ni. Walaupun aku ada susul galur Indonesia, tapi kalau aku pergi sini, aku tak akan makan kat kedai biasa yang mana dia gunakan gula. Sebab gula diorang tu bagi aku lain. Diorang pakai ibu gula. Jadi dengan ibu gula tu aku pernah makan. Aku mana bapak aku pernah makan sampai masuk hospital. Mak aku pun sama juga. So kalau macam makan dekat warung-warung tepi-tepi jalan tu kan, aku takkan order air diorang. Aku akan order macam makanan, lepas tu air aku akan minum air putih je. Dan sekarang ni nak makan sambil nak cari info pasal how to get to Bekasi via LRT. Pagi ni aku makan ni ayam berketul dengan nasi. Kena nasi juga. Tak boleh kalau tak nasi. Lapar babe. Nasi dah. So mula aku Google tau. Tapi bila Google tak jumpa sangat dia punya info, macam serabut sikit. Jadi aku tanya ChatGPT je. Walaupun aku tahu ChatGPT punya jawapan ni kadang-kadang tak masuk akal juga, tapi tak apalah, kita gunalah dia punya reference untuk nak pergi ke Bekasi naik train Apapun kita jalan dulu lah, cari kat mana stesen dia. Shelter Kalayangan T2. Sampai dah naik atas. Dia kalau kat sini konsep senang je. Kalau tak tahu kan, tanya je lokal. Ataupun tanya je kat security ke. Dia orang memang peramah sikit lah kalau kat sini. Kau tanya dekat ChatGPT pun, ChatGPT bukan tahu.
So kita tanya orang lokal baru diorang tahulah. Macam sekarang ni kan aku dah masuk dalam tadi tu, shelter Kalayangan tadi. So aku tak tahu kat mana kereta api dia. Jadi aku tanya security, bang kat mana? Aku cakap bahasa Melayu je. Kat mana? Lepas tu dia kata naik atas je bang, naik lantai 2. Lantai 2 tu tingkat 2 naik lah. So sekarang ni on the way naik naik pakai escalator ni. Orang tengok aku sebenarnya ni, tapi aku beli apa aku Malaysia aku. So sekarang ni aku tengah kaji dia punya ni dan aku dah jumpa dah jalan aku. Sekarang ni aku ada kat sini terminal. Aku kena naik ini KA bandara ni, straight pergi kat sini. Ni BNE City ni. Ini aku kena jalan kaki pergi dekat stesen warna biru ni. Aku akan naik KRL ni straight pergi ke arah Cikarang. Lepas tu aku akan turun kat sini, sama ada Bekasi Timur ataupun Bekasi. Antara dua ni lah. So aku kena naik 2 train. Sekarang ni aku tengah nak jalan pergi dekat KA bandara, KA kereta api lah. KA punya stesen. Nampak tak sana? Stasiun kereta. So ada mesin tiket. So aku rasa macam aku nak pergi ataupun aku nak gunakan mesin tiket je untuk beli, gunakan kredit je. Kalau tak tahu aku akan tanya abang tu lah. Kalau nak pergi ke BNE City, aku kena ambil pergi ke Sudirman Baru tau, bukan Manggarai. Manggarai ni dia dah lepas dah. Ke Sudirman Baru, beli tiket, kita pilih lah. Nak yang paling dekat sekarang ni pukul 9.55, paling dekat ada pukul 10.27. Bayar gunakan kredit je lah Ni tiket dia. Tinggal nak bawa je ke sana. Ini first time ni naik kereta api ni. Sebelum ni aku naik Grab ataupun naik bus je. Pengalaman pertama lah. Tak boleh bro. Kena tunggu bro. So kalau kau punya masa tu lama lagi kan. Aku rasa dalam 10 minit baru boleh masuk kot. Sekarang ni lama lagi, dalam setengah jam lagi. So aku akan duduk-duduk dulu. Tapi ruang menunggu dia pun nice juga. Taklah, tak selesa je. Cepat, tak ada cushion lagi. Tiba-tiba ada lagu Indonesia. So, aku sebagai seorang yang berjiwa patriotik walaupun bukan Indonesia, tetaplah aku berdiri. Selesai. Anda dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. So, ni kereta api aku. Sebabkan aku tak tahu nak duduk kat gerabak mana. Jadi aku pergi belakang sekali lah. Sebab depan-depan tu nampak dia punya signboard macam eksekutif. Di belakang ni mungkin dia free seating kot. Sebab dalam ni pun dia tulis sini free seating. Sekejap aku tanya orang tu. Aku kena duduk mana. Pak, kalau yang ni mana-mana boleh ya? Masih bebas Pak. Bebas ya? Okey baik. Masih free seating. So mana-mana pun boleh. Yeah. Perjalanan lebih kurang dalam 40 minit macam tu, lebih kurang 40 minit ke sejam. Layan. So dah sampai dekat stesen Sudirman Baru. Sekarang ni nak keluar dan nak jalan kaki pergi ke stesen LRT yang lain lah. So tu kereta api dia. Nak masuk tadi kena scan barcode ni. Nak keluar pun kena scan barcode jugalah. Ayo. Dia jalan kaki pergi ke KRL komuter pula. Apa yang aku cakap, dia punya kereta api tadi tu sama je macam KTM. Dia agak eksklusif sikit lah. Aircon pun sejuk, kerusi pun selesa. Cuma yang untuk yang next punya kereta api, aku akan naik KRL komuter. Aku tak sure lah macam mana dia punya feel dia. Yang ni kena jalan jauh sikit lah. Exercise. Kita tengah jalan pergi ke KRL komuter Sudirman Baru. Kalau kau tengok, ada banyak stesen, ada banyak kereta api, ada KRL, ada itulah MRT pun ada. So sekarang ni aku nak pergi kat KRL komuter lah. Kalau tengokkan signboard dia, kena pergi ke arah sana, ke kanan. Apa aku suka bila buat vlogging ni, bila aku cakap seorang-seorang. Yang bestnya adalah aku kat negara orang tau. So macam peduli apa aku orang tengok aku kan. Orang tak kenal aku, so okey je. Atas tu KRL Sudirman. So kita pergi sini lah. Hai, Ma pergi ke Bekasi? Nak beli kartu? Oh, enggak boleh pakai cash ya? Adanya tiket berbentuk kartu. Okey, berapa tu? Harganya 40. Sudah ada saldo 10.000 di dalamnya. Kalau ke Bekasi berapa ribu? 3.000. 3,000 aja. Boleh lah. Okey, makasih. So kena beli kad kad ni dalam ada 10,000, RM3. So nak pergi ke Oh, sorry. Salah. Okey, makasih ya. Salah pula. Aku ingat sebelah kiri.
So kena beli kad Kad ni harga dia RM40,000. Dalam dia ada RM10,000, RM30,000 dalam RM10. RM10 harga dia. Pok mahal. Okay, so kita pergi ke platform 2, Manggarai, Bekasi, Cikarang. So kita nak pergi Bekasi kan. Jadi kita turun dekat platform 2. Aku rasa suasana ni macam biasa, sama je macam dekat negara kita kan. Macam ni. Ada kereta api, lepas tu ada tempat menunggu. Tapi menunggu dia tak ada kursi lah belah sana. Tapi aku tak duduk kot. Berdiri je dah. Naik. Mungkin aku akan berdiri je. Stasiun berikutnya stasiun transit Manggarai. The next transit station Manggarai. Dan bagi anda yang ingin melanjutkan perjalanan, Aku rasa better aku duduk lah. Penat juga nak berdiri ni. Ada dalam 6 ke 7 stesen baru boleh sampai dekat Bekasi. So better aku duduk kot dah. Ya, kursi. So aku dah sampai dah dekat stesen Bekasi sekarang ni. Aku nak pergi ke mall dulu. Aku akan pergi ke Pakuwon Mall. Mungkin dalam 10 ke 15 minit macam tu lah, lebih kurang. Jom keluar. Lebih kurang macam LRT biasa je lah dia punya tu. So okey. Ni keadaan stesen dia lah. Nampak? Keluar dulu. Gunakan e-money tadi. Oh boleh. Tapi Tapi tak tahulah berapa lagi yang tinggal. So lantaklah kan. Naik je lah ojek mana-mana nak pergi ke Pakuwon Mall. So ini ada ojek, ada juga angkot. So aku ingat aku nak naik ojek je kot. Aku naik je lah mana-mana motor. Oh itu Pakuwon Mall. Pakuwon. Ha. Berapa? 20. Still in budget lah. So okey je kot. Aku tak tahu ada cong ke tak kan. Tapi naik je lah. Okey. Kat sini memang bunyi horn dia memang banyak. So setiap masa dia ada bunyi horn, nampak? Berada ni pun dia bunyikan. Berada ni pun dia bunyikan. Macam tu dia U-turn Dan ini pun dia bunyikan horn juga. So okey lah. Sebenarnya member ni Grab, tapi aku naik dengan dia offline lah. So apalah nak tawar-tawar kan. Sebab macam RM20,000 tu kira dalam lebih kurang berapa ringgit lah. Dalam RM5.5, RM6 lah. So okey je kot. Setakat RM6 macam okey je kot kan. Tak adalah mahal mana. Masih lagi dalam range budget lah. Aku pergi mall ni bukan sebab apa. Satu sebab nak pergi toilet. Lepas tu aku nak internet. Sebab aku punya data dah habis. Aku punya data aku beli yang 2GB daily je, 2GB yang high speed. Lepas tu dia low speed. Low speed ni memang lambat lah. Setakat nak WhatsApp boleh lah. Tapi kalau macam nak upload video, nak upload semua edit video, guna CapCut semua memang susah. So aku nak pergi mall dulu, nak lepak-lepak dulu. Satu lagi nak makan. Lepas tu nak solat lah. Lepas tu baru aku naik Grab lagi sekali. Aku akan pergi ke rumah makcik aku kat Bekasi. Tu lagi kau ni. So okay lah. Oh satu lagi kan, kat sebelah Pakuwon Mall ni, dia ada satu mall lain. Yang tu ada Anytime Fitness. Aku kalau macam rajin nak pergi situ juga. Mungkin nak mandi dulu ke kan, nak bersihkan diri dulu ke. Sebab Anytime Fitness kan dia kan international So 4 point ke sana. 4 point tu lah Pakuwon Mall. Tu ada Anytime Fitness mall sebelah dia. Tapi kena jalan kaki sikit lah. Daripada sana jalan kaki pergi kat situ Anytime Fitness. So tak tahu lah kalau rajin lah. Kalau tak rajin tak payah kot. Aku terus balik rumah makcik aku je dah. Dekat sana. Ni 4 point ni Pakuwon Mall ni. Dia tak silap aku hotel tu ada apartment ada juga kot. Wah, berjojok orang kan. Masuk ke sana. So aku akan bagi abang ni. Mana duit? Dalamnya RM50,000. Tak usah paket. Saya udah enggak guna lagi. Okey ya. Okey. Masuk mall dia orang kan scan tau. Scan macam tu kan. Dia orang kan scan. Marah sebab guna jalan. Kita mana tahu. Kita kan sini. So macam tempat mahal ni kau kena ikut lah. Kalau dekat dia punya jalan kaki, jalan kaki kau kena ikut. Kau tak boleh nak lintas sembarangan.
nanti dia orang akan marah. Sebab yang jaga ni adalah orang Indonesia sendiri, bukannya orang luar. Dia orang lebih tegas, berani untuk nak tegur. Terima kasih. Okey. Kalau macam dia orang nak tegur, memang dia orang okey je tegur, tak ada masalah pun. Okey, ni mall dia. Mall dia besar juga mall dia. Macam lebih kurang terlihatkan macam ICT Shah Alam. So aku akan cari tandas dulu, lepas tu aku akan melabur. And then aku akan cari musola, tak pun aku akan terus lepak kat kafe kot. Aku nak buat kerja sikit, aku nak punya wifi diorang. Maybe hari ni aku akan lepak kat, tak tahu lagi, kita tengok dulu. Okay, so aku dah siap kerja dan aku dah book Grab. Yang ni aku ambil EV car saja lah. Pergi ke rumah makcik aku dalam 28,000 atau 30,000, lebih kurang dalam RM10 macam tu. So tengah-tengah tunggu, tak tahu kereta apa. Kereta BYD Atto B1159 BDS. Tu dia, warna hijau. Comel tak? Comel baik. Okey, baik. Ada orang tutup kan? Special sikit lah. So tak tahulah berapa minit. Berapa minit Pak? Bang? 13 minit, 12 minit lebih kurang. Okay, sampai tu je. So kalau korang tengok video ni, boleh follow, subscribe semua.